Macam mana nak tahu sesuatu kondo tu memang worth buying? Selain tengok harga, ada 5 green flag yang selalu dicari oleh pelabur dan pembeli yang berpengalaman. Kalau kondo ini ada ciri-ciri ni, memang patut anda bagi perhatian. Cari Syamsul. Green flag nombor 1, lokasi strategik. Kondo dekat dengan highway, public transport, hospital, sekolah ataupun shopping mall. Ingat, location never goes out of style. Lokasi yang baik selalunya lebih mudah disewakan dan berpotensi meningkat nilainya. Green flag nombor 2, high rental demand. Kalau kawasan tu ramai pelajar, expatriate atau pekerja profesional, biasanya lebih senang nak cari nyewang. Sebelum beli, tanya ejen, area ni senang dapat tenant tak? Itu soalan yang sangat penting. Green flag nombor 3, management bangunan. Tip, masuk je lobi, bersih. Lift berfungsi dengan baik, security mesra dan sentiasa ada. Kolam renang, gym dan kawasan common semuanya dijaga. Ini tanda management yang bagus. Management yang baik boleh membantu mengekalkan nilai hartanah anda. Green flag nombor 4, maintenance fee yang berpatutan. Jangan cari maintenance fee yang paling murah, cari yang berbaloi. Kalau anda bayar 250 sebulan tapi bangunan sentiasa bersih, fasiliti lengkap dan semuanya terurus, itu lebih baik daripada bayar murah tapi bangunan tak terjaga. Green flag nombor 5, ada potensi growth. Tengok apa yang sedang berlaku di kawasan tu. Ada pembangunan baru, highway baru, stesen LRT atau MRT, hospital, universiti atau kawasan-kawasan tu sedang berkembang. Ada potensi nilai hartanah meningkat dalam jangka panjang. Buy where the future is heading, not where it has already arrived. Kalau anda jumpa kondo yang ada banyak green flag ni, masukkan dalam shortlist anda. Jangan terus beli, buat kajian dulu. Bandingkan beberapa projek dan pastikan ia sesuai dengan bajet serta matlamat anda. Ingat, a good property is not the cheapest property. It's the property that give you the best value. Dapat sesuatu, Nak disewakan.